Setiap orang ada jalan ceritanya sendiri. Bagi saya, premis menjual daging non-halal ialah pejabat saya setiap hari. Walaupun bidang kita berbeza, tapi pengelola kita tetap sama, semuanya demi keluarga. Pisau menari, rezeki pun ready. Sebelum kaki melangkah keluar, ada tangan yang sentiasa tak pernah penat memastikan perut sentiasa terisi. Bagi setengah orang mungkin biasa, bagi saya inilah azimat kekuatan. Terima kasih sayang sebab sentiasa memahami. Rezeki yang saya cari hari ini semuanya demi awak dan anak kat rumah. Jom kita mula bertugas sebagai seorang baca dulu. Sampai jadi tempat kerja, perkara pertama kena buat pastikan senjata sentiasa tajam dan sedia. Inilah tim saya. Walaupun bekerja di bahagian daging non-halal, disiplin dan kemahiran tetap menjadi keutamaan. Di sebalik setiap irisan daging yang kami potong di tempat kerja, ada doa dan perkawanan yang sentiasa menemani. Walaupun kerja ini penat, tapi sebab ada sahabat-sahabat yang sekepala, rasa ringan sikit beban kat bahu tu. Inilah dunia kami, satu tim. Ketelitian dalam setiap potongan daging adalah kunci kami untuk bagi kualiti terbaik kepada pelanggan. Syukur selesai sudah tugas di premis hari ini. Masa untuk balik. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang sentiasa membuatkan hari panas sentiasa jadi ringan dan hebat. Balik rumah, switching up the vibes now. Demi secawan kopi, I'm flying high now. G-Karma coffee with a side of dumplings. Ini baru ngam, my weekend vibes are coming. G-Karma coffee with a side of dumplings. Yeah, my weekend vibes are coming. Pecah masuklah mesin blender, tambah sedikit air, lepas tu kita blend. Kita blend, tuang dalam cawan, letak sedikit ais, sedikit susu sejat, ada tumpah sedikit kopi tu kali, lepas tu tuang sedikit air dan kita float dia. Dah siap tuang ke dalam segelas cawan yang berisi susu dan sekuang Cina yang sudah di blend. Dah siap pun. Okey, sekarang kita test sedap atau tidak. Boleh. Rasa sengkuang kuat. Tapi kopi saya sedap. Boring pula. Buat makan-makan dulu Daging kisar ayam, cheese dan kulit wantan dan selada. Letak sedikit cukup rasa. Kalau sampai sebati. Siapkan cheese. Nak elok lagi pakai cheese mozzarella. Okey, kita potong dadu. Standby kulit wantan. Masukkan daging kisar tadi ke dalam kulit wantan. Lepas tu kita letak sedikit cheese, kemudian kita balut dia. Bagi banyak sampai macam ni. Okey, kita standbykan pan. Lepas tu kita masuk sedikit minyak masak. Lepas tu kita goreng sampai keemasan, kuning keemasan ya. Dah siap dah pun. Wantan goreng cheese. Mana cheese dia hilang. Jadi nak sikit. Ambil. Nak kopi?